Hari tu beli harga emas sekeping RM700 per gram. Sekarang harga dah turun pula ke RM600 per gram. Kiranya rugilah kan beli hari tu? Saya nak cerita sikit pengalaman sebenar saya bagi siapa yang nak belajar. Walaupun harga emas turun banyak, turun dalam RM150 satu gram dalam sebulan ni, penyimpan emas tega macam saya masih untung besar tau. Ya, untung besar. Alhamdulillah. Setiap kali harga emas jatuh banyak, saya akan borong lebih banyak. Bila kita beli lebih banyak emas masa harga jatuh, kerugian sementara tu makin kecil, untung tu makin besar. Contohnya lah, belian pertama RM700, belian kedua RM600. Maka kos purata dah turun jadi RM650. Kalau beli lagi kali ketiga pada harga RM600, kos purata dah turun lagi ke RM633. Nanti harga emas naik sikit ke RM650, dah terus untung. Itulah yang seberingkas tentang teknik DCA, Dollar Cost Averaging. Sebab tu beli emas ni kena ada ilmu. Kita benar-benar tahu apa yang kita buat. Bukan ikut-ikut orang. At least kena baca buku wang emas untuk faham. Game kaya dengan emas ni bukan sekali beli banyak, lepas tu bila harga naik terus jual. Bukan macam tu. Beli sikit-sikit, konsisten dalam jangka panjang, kita tak akan rugi. InsyaAllah. Bayangkan, saya beli emas sikit-sikit dah 16 tahun. Saya beli konsisten je sejak harga emas RM150 satu gram lagi. Masa harga tinggi RM700 per gram hari tu pun saya beli. Sekarang harga emas turun ke RM600. Agak-agak orang macam saya ni rugi ataupun untung? Jawapannya, saya untung besar. Walaupun harga turun banyak dalam seminggu dua ni. Pak, saya dah buat teknik DCA ni setiap bulan selama 16 tahun. Ya, 16 tahun. Bukan sebulan dua tau. Jujurnya, simpanan emas saya dari beberapa gram dah pun cecah kilo. Alhamdulillah. Bagi saya, simpan emas ni bukan macam lari pecut 100 meter. Bukan macam tu. Emas ni larian maraton. Kita lari tak laju tapi konsisten dalam jangka panjang. Akhir sekali, kita tetap sampai ke garisan penamat. InsyaAllah. Lepas dah kumpul emas lebih 10 tahun, malah simpanan emas kita pun dah capai sekurang-kurangnya 1 kilo 1 keluarga. Agak-agak kita rasa panik tak tengok harga emas jatuh dalam jangka pendek? Tentulah tidak. Malah kita senyum je. Sebab inilah masa kita borong lebih banyak. Dapat ke dapat? Nak bermula? Boleh klik butang sign up. Saya tunjukkan caranya. Emas, pasport kekayaan kita semua.